Inilah kali pertama SPRM berani menggeledah. Ya, ini kenyataannya, saudara. Saya boleh ganti. Saya boleh bincang dengan kawan-kawan, kita boleh ganti esok. Tapi saya tak yakin yang baru itu berani. Saya tidak ada sebab untuk mencurigai keberanian Ketua SPRM sekarang. Siasatan melibatkan Dr. Mahathir masih lagi dijalankan dan kami sedang mendapatkan maklumat yang terperinci daripada pihak luar, terutama sekali daripada pihak negara UK, pihak autoriti UK berhubung dengan aset-aset yang dimiliki oleh Dr. Mahathir. Kes tomahan terhadap Datuk Seri Farhash Sabado, yang mana beliau dikatakan, syarikat beliau dikatakan telah menerima kelulusan daripada kerajaan negeri untuk meneroka mineral di negeri Sabah. Siasatan telah dijalankan dan di sini saya maklumkan tentang bahawa pertamanya tiada permohonan tanah yang dikemukakan sebenarnya. Dia telah membuat keputusan tiada kes jenayah yang boleh dikenakan kepada mana-mana pihak, iaitu sama ada di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 ataupun di bawah Kanun Kesihatan ataupun mana-mana lain, dan juga tiada isu governance yang terlibat di sini. Maka kes ini telah pun ditutup. Saya tak yakin yang baru itu berani. Saya tidak ada sebab untuk mencurigai keberanian Ketua SPRM sekarang.